Hai kawan-kawan, hari ini saya nak share resipi kek gulung dan juga resipi buttercream yang mudah. Mula-mula cairkan 90 gram mentega dengan api yang kecil. Untuk mentega ni, kita cairkan dia agak-agak 80% dah cair, kita boleh tutup api, kemudian kita pindahkan periuk tu ke bawah dan kita terus mengacau sehingga kesemuanya cair. Selepas tu kita masukkan mentega tu ke dalam bekas yang lain. Di dalam mangkuk pengadun, masukkan 50 gram tepung gandum. Tepung gandum ni tak perlu diayak. Masukkan 10 gram susu tepung, 10 gram tepung jagung, 60 gram gula pasir dan juga 1 sudu makan overload. 4 biji telur. Telur ni boleh guna grade A ataupun grade B. Masukkan sedikit esen vanila dan saya masukkan sebanyak 3 titis berwarna kuning. Pukul bahan-bahan ni dengan speed yang tinggi sehingga dia betul-betul kental. Untuk mixer saya ni, saya hanya mengambil masa selama 3 minit sahaja. Kalau adunan ni dah betul-betul kental, kita dah boleh stop mixer. Kita tak perlu nak mixer lagi. Kalau kita terus juga mixer, adunan yang kental tu dia akan menjadi cair. Kemungkinan kek kita tak akan menjadi. Sapukan ke seluruh tray dengan margarin ataupun mentega, kemudian kita lapis dengan baking paper. Saya guna tray 9 inci kali 11 inci. Sebaik-baiknya baking paper tu kita tinggikan sedikit daripada tray tu supaya mudah kita nak keluarkan kek daripada tray. Sebelum masukkan mentega cair, selepas di mixer, kita kacau-kacaukan dulu adunan ni supaya adunan ni benar-benar sebati. Kacau-kacaukan dulu mentega cair tadi sebelum dimasukkan ke dalam adunan. Kemudian kacaukan adunan ni sehingga mentega cair tu betul-betul sebati. Kemudian masukkan ke semua adunan ke dalam tray. Ratakan adunan. Kemudian hentak-hentakkan tray 2-3 kali. Bakar kek dengan api atas dan bawah, suhu dan juga jangka masanya mengikut oven masing-masing. Sementara menunggu kek masak, saya nak buat buttercream. Masukkan 125 gram cream well ke dalam mangkuk pengadun. 15 gram gula icing. Gula icing ni saya ayak 2-3 kali. 5 sudu makan susu pekat. Dan sedikit esen vanila. Pukul bahan-bahan ni sehingga ia menjadi gebu. Dengan speed yang tinggi, saya pukul selama 8 minit sahaja.
Masukkan ke semua buttercream ke dalam piping bag. Bakar kek sehingga bahagian permukaan atasnya menjadi garing. Apabila kita keluarkan kek daripada oven, kita tekan-tekan dengan jari. Kalau tidak ada apa-apa kesan pada permukaan kek tu, bermakna kek tu dah betul-betul masak. Tetapi kalau kita tekan-tekan dengan jari, ada apa-apa kesan, dia tak masak lagi. Kita kena sambung bakar sekejap lagi. Kalau bahagian permukaan atas kek tu tak betul-betul garing, nanti apabila kita gulung, dia akan melekat pada kertas yang kita gulung. Sebelum nak sapukan buttercream pada kek, kita kena sejukkan kek terlebih dahulu anggaran 10 hingga ke 15 minit. Tetapi kalau kita guna jam, dia tak perlu disejukkan dulu kek tu. Kita boleh terus gulung kek tu semasa dia masih panas-panas. Kek gulung ni terlebih panjang daripada bekas yang saya nak masukkan, jadi saya terpaksa potongkan sedikit. Masukkan kek ke dalam bekas, kemudian simpan sekejap di dalam peti ais anggaran 1 jam supaya kita akan dapat potongan yang cantik dan kemas. Selepas disimpan di dalam peti ais sekejap, bolehlah dipotong.